Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cahaya Imani dari TV PSS SK Parit Mahang dan kini saya berada di PWTC sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2025. Bersama saya sekarang ialah Guru Besar SK Parit Mahang, Encik Zawawi bin Hussein. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa pandangan Cikgu tentang lawatan ke PBKL 2025 ini? Okey, kasih Imani. Lawatan macam ini sangat bagus. Awak rasa seronok kan? Saya rasa semua pun seronok. Jadi pengalaman untuk mengikuti rombongan ataupun lawatan ke Pesta Buku macam ini perlu diteruskan. Ianya bukan saja memberi pendedahan kepada rakan-rakan awak yang lain ni, tetapi ianya juga memberi peluang untuk menambah ilmu pengetahuan. Soalan kedua, bagaimana aktiviti ini dapat memberi manfaat kepada murid-murid? Apa dia? Bagaimana aktiviti ini dapat memberi manfaat kepada murid-murid? Okey, dengan mengadakan lawatan ini ataupun dengan mengikuti lawatan ini, pada pendapat saya murid-murid dapat melihat pelbagai jenis buku melalui pelbagai penerbit yang ada di sini. Pada pendapat cikgu, ini adalah pesta buku terbesar di negara kita. Jadi semua penerbit akan turun mengadakan membuka tapak. Jadi anda boleh dapat lihat pelbagai jenis buku, pelbagai jenis penerbit, daripada komik hinggalah buku ilmiah, buku-buku agama dan pelbagai jenis buku. Jadi bila anda di sekolah, anda bukan saja tahu buku pelajaran, buku teks, buku aktiviti, buku tulis, bukan itu saja. Sebenarnya ada banyak buku, dan bila ada banyak buku, ada macam-macam ilmu di dalamnya. Ya. Baik, terima kasih Cikgu atas masa yang diberi. Itu sahaja daripada saya, Cahaya Imani, untuk TV PSS SK Parit Mahang, melaporkan dari PWTC sempena PBA KL 2025. Wassalamualaikum dan jumpa lagi.